testimoni kesihatan yang mana Abang Yusof dah join Forever ni 4 tahun lepas. Daripada kesihatan Abang Yusof dari dulu, sebenarnya Abang Yusof adalah seorang pesakit asma dan kencing manis. Alhamdulillah Abang Yusof sekarang memang dah tak perlukan ubat-ubat untuk asma, terutama sekali inhaler, yang mana tiap-tiap minggu Abang Yusof kena beli inhaler. Okey, dan juga kencing manis Abang Yusof memang alhamdulillah dah clear, dah baik, dan testimoni yang terbaik sekali Abang Yusof adalah Abang Yusof sendiri, abang kepada Abang Yusof sendiri sebenarnya adalah seorang pesakit kencing manis yang memang sangat teruk, yang mana kaki Abang Yusof tu, kaki abang kepada Abang Yusof tu sebenarnya dah bengkak teruk dan berair. Alhamdulillah 4 tahun dulu Abang Yusof dan Kak Ros telah memperkenalkan produk aloe vera ini kepadanya. Alhamdulillah dia mengambil, dan sekarang sepatutnya abang kepada Abang Yusof ni dia terpaksa kena insulin 5 kali sehari. Alhamdulillah sekarang ni dah clear, dah tak payah dah ubat dan tak payah dah insulin. Itu adalah testimoni yang terbaik daripada tim Abang Yusof. Dan banyak juga daripada testimoni daripada tim Abang Yusof, ada yang eczema yang teruk. Kemudian Abang Yusof dengan Kak Ros tengok dia punya tangan hari tu. Selepas tu Kak Ros dia try promote produk kita ni. Alhamdulillah dia ambil sampai sekarang dia punya eczema tu memang dah betul-betul clear, memang betul-betul dah baik bersih. Kalau tidak sebelum ni kakak ni dia terpaksa kena beli ubat, dah lama, dah bertahun dah terpaksa pergi bermacam-macam klinik untuk mengambil ubat, tapi tak sembuh. Tapi apabila dia mengamalkan produk aloe vera dan juga Atexi dan beberapa produk lain, alhamdulillah sekarang ni memang dah tak ada penyakit eczema dia. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi daripada grup Abang Yusof, ada yang seorang kakak tu dia kena cyst. Alhamdulillah Kak Ros telah memperkenalkan produk ni. Sekarang ni dia punya cyst dan memang dah tak ada. Itulah testimoni daripada grup Abang Yusof.